banyak lah. Jadi bila kita dah duduk dalam ni, kita rasa duduk di salah satu tempat yang prestige dalam dunia. Saya pernah pergi ke London, saya menonton teater di sana. Boleh comparekan dengan kita punya teater house ni, kita lagi dahsyat, lagi hebat dia punya besarnya dan pentasnya yang besar. Jadi saya rasa macam rugi dan bangga. Rugi kalau tak buat, bangga dapat buat. Yang first konsep atau yang cantik kan? Kita berjaya memanggil Masa tu kan ada live main dekat buka online semua konsep tu kan masa yang tahun lepas kan. Asyik TV. Kali ini kita tidak boleh mengambil ringan dengan apa yang kejayaan yang lepas. Semestinya kali ini kita mahu lagi bagus daripada yang lepas. Dia sebenarnya tidak boleh terlalu gairah dan kita orang juga tidak boleh terlalu rendah. Kita nak kena harus melawan benda ni. Kalau tak dapat bagus sangat, bagus pun cukup. Kalau tak dapat bagus, di bawah kepala bagus sikit tak apa. Jadi tidak terlalu jauh pergi. Jadi kita ni hanya manusia, kita mampu merancang, Tuhan menentukan. Hanya kesihatan kami dan akal kami yang baik saja ketika itu yang boleh buat benda baik. Kutipan yang konsep lepas berapa? Itu je lah kan. Yang mampu. Biasa kaya. Jadi kalau yang sekarang ni apa yang kita nak buat, Wings nak buat adalah untuk menyanyikan lagu-lagu yang belum pernah dinyanyikan di luar. Maksud saya dinyanyikan kepada halayak ramai. So lagu-lagu tu nanti semestinya lagu-lagu tu lagu hit juga yang tidak dimainkan di radio. Sebab kalau kita letak lagu sejati, takkan kita nak letak lagi satu lagu hit kan. Jadi orang tak mengenal. Confused of listening kan. So kita akan nyanyi lagu-lagu yang ini dengan alunan orkestra. Untuk combine-kan antara rock orkestra dengan rock, dan kita terpaksa kena tukar dia punya roots dia daripada normalnya lagu kepada bentuk yang lebih arrangement, jadi lebih besar dia punya gerakan dia. Jadi semua orang tahu orkestra ni dia orang pandu kepada tempo yang betul, note yang tepat dan sebagainya kan. So, bayangkan kami ni kena ikut dia orang dengan betul dan tepat. Dan masa 2 tahun yang lepas pun terangkat jugalah kita punya MD, dia kata wow, dia pun tak sangka Wings boleh ikut arus orkestra ni. So alhamdulillah dengan ketekunan, dengan kerajinan yang Wings ada, benda tu dapat diselesaikan, dapat kita buat dengan sebaik. Kita tambahkan kita dengan bass drum ni kita tambah 47 instrumen. Bayangkan dia punya besar macam mana kan. Satu lagu, lepas tu kita sesuaikan dua lagu. Kita kena fikir dia rasa mood orkestra kan. Orkestra kebanyakan lagu slow, kita banyak ambil lagu-lagu yang kita tak sempat. Yang regular favourites macam Macam tu janganlah kan. Macam ni boleh lagi ni, dia tak koyak sangat. Boleh. dan yang tadi Abang Jo cakap peminat tak boleh Peminat je tak boleh meronta-ronta di bawah berdiri. Maksudnya kalau kena seorang duduk saja lah. dia orang tahan macam ni. Itu kaki dia. Oh God. Sekali boleh kan? Boleh, sadar. Cuma kena duduk je lah. Dia habis je lagu pun dia boleh. Tiket tu dah spesial banget. Dia tak nak Tapi masuk opera Kalau siapa-siapa depan tu berbangun je, satu laser dah sampai depan. pasal dia akan bawa ke belakang. Masuk opera hidup kan? Ada. Ada laser lah. Laser. Tapi itulah feel konsert rock bang. Kalau tak ada benda-benda macam tu macam mana? Kita design ni memang kali ni memang untuk diorang layan duduk. Tak jadi lah diorang. Jadi diorang layan duduk je. Design because itu yang beza dia daripada luar ke dalam. Last 2 years memang kesian lah. Dia cakap kesian tu kat bawah dia. Ronta-ronta dia pegang kursi dia kan. Dia kesian dia kan. Nampak
kaki je semua kan. Dan selain ada konsert ni, akan ada buat konsert lain ke di luar? InsyaAllah. Sebenarnya kita punya perancangan semua ada. Cuma tunggu album keluar dan album punya konsert kan. Target album tu mana? Jangan tahu. Secepat yang mungkin lah selagi saya selagi saya tak mampu nyanyi saya. Orang okey ke Bawi dia? Awak seorang Tak benar ke dia lah? Saya tak risau because kita semua dah ada experience. Jadi kita tahu masa dia yang menentukan. Masa dia sedih sangat. Puitis tu. Saya tak boleh nak kejar time tu kan. Kadang lepas syuting kadang kita penat kan, tiba nak recording. Saya dah terlalu. Dia lain dia. Dia kena rest. Badan tu memang kena rest lah kan. Abang dari segi persiapan vokal sebelum ni kan abang ada beberapa masalah sampai operational semua kan. Nak buat sekali lagi konsert rock macam ni, album macam mana abang takut ke risau ke? Last 2 years saya pergi treatment dengan doktor. Saya pergi treatment doktor 3 hari saya kena 6 jet. 3 hari 6 jet untuk buat treatment saja dulu. Dan lepas tu dia buat dia punya itu medical check up dulu dan buat treatment dia. Dan lepas treatment dia practice dan balik pergi treatment lagi sekali. Dan terus bila nak show saya akan ambil booster multivitamin, cuci darah tu orang buat semua dia buat. Cuci darah. Treatmentnya untuk untuk jaga kita punya voice box. Otak suara. Otak suara kita ni dia sebenarnya dia ada muscle di kanan dia. Kita kena strengthen dia punya muscle baru dapat vokal lontaran vokal yang baik. Kalau muscle tak kuat dia akan 1-2 lagu dia weak. Macam dia pop better lah. So agak memang susah sebenarnya. Normal tak boleh kalau kita nyanyi rock tapi Saya tak tahu yang lain. Tapi kalau yang saya tahu Scorpion operation terus taruh chamber dalam. Celine Dion operation. Bonnie Tyler Bonnie Tyler lagi operate halus suara jadi besar. Tak Bawi. Dia tak operation, dia ada treatment. Ada operation tu dia Tak, my vocal problem tak tapi kita kena aware lah benda ni, maknanya saya kena berhati-hati, kena buat dulu sebelum hujan kan, standby payung kan. Jadi saya belum prevent dia daripada menjadi teruk, sebab saya 2 kali operation, so saya tak nak berlaku ketiga kali lah. Sakit lidah ni dia tarik sampai keluar dagu. Dia fuse, dia jack, tak sedar. Saya 2 minggu saya rasa lidah kat sini. Tarik Allah. Masa saya pergi pun, masa kali pertama buat tahun 94. Kali kedua tahun 2007 saya seorang yang pergi. Doktor operate. Lagi lah. Balik dulu kan. Jadi memang different sikit ada musician kita practical sama kita. terus sekarang macam mana? Orang punya expectation mesti tinggi kan, terlalu tinggi untuk, jadi kita orang pun kena buat preparation yang tinggi jugalah. Setakat mana kita mampu kan. Tapi yang risau kali ni ialah saya seorang diri saja. Kali ni makan dan sihat ni weh. Salah semua. Okey je. Seorang diri pun jadi. Dia. Grill. Sekarang tahulah umur pun dah meningkat remaja kan. Jadi sana sakit, sini sakit, sekejap sakit kan.